jujur lah cakap, tak tahu kenapa tapi muka kau ada seri, muka kau nampak macam lagi cantik. Suami solehan saya memang dia tak berkira lah. Kemudian tak berkira kan? Kalau kita pergi YouTube, kita sama-sama berkira. Ikmal jaga saya. Bagi saya gentleman. Saya ni jenis yang kasar, tapi orang kata kalau kata jumpa dengan lelaki yang gentleman, saya lapuh sebenarnya. Lembik je saya. Saya tak minat sup. Saya minat awak. Macam bertambah pula blush aku ni, kenapa? Awak nak berapa komen? Saya adjustkan dekat founder harga berapa? Saya nak awak. Selalu cinta kau dengan aku rasa. Saya sayang kau dengan hati biasa. Saya sayang kau orang lain. Yang tu Okey. Terima kasih. Ini siapa? Sedap. Niaga. Macam mana Ustaz tengok dia pakai tudung putih? Kan? Tak pernah. Malu. Tadi kau cakap kau suka pink color. Tak ada lah. Bagi aku pink color. suka yang ni. Aku suka ni. Aduh. Cantik lukisan belakang. Ya, cantik lagi yang depan ni. Apa maksud bobo kesayangan lah? Sebab saya ada seorang je kesayangan dalam hati saya. Jadi saya tak tahu lah apa cakap tu, saya tak faham lah. Yang saya tahu kesayangan saya cerita lah baru dia. Tadi mata aku je tak merah, sekarang pipi aku merah pula. Kau ni Mal. Orang kata muka Harzan macam muka Lisa Suryani. Salah. Malas je. Bukan. I admit. Muka Harzan malam ni macam muka Lisa Suryhati. Yeah! Sampai aku punya hari ni. Agak kena lah, agak kena. Kena kan? Kena kan? Apa try Hazan? Terima kasih Kak Syah. Try Hazan 7-6 kali, adakah kali ke-8 macam tu kan. Lepas tu kan dia jawab dia cakap Nazrah dia akhir dah blushing lah. Saya tengok tengok kat table, alamak kena pula, blushing kan pula. Aduh ya, dia cakap kena pula kali ni dia punya ayat kan. Lembut menusuk menyelinap ke dalam jiwa raga aku yang keras kan. Ayah. Macam gitu kau punya aku. Kau buat aku jadi mana je. Awak. Kita dah tunang ke? Hah? Kan dah tunang kan? Bila? Dan Islam kita dah tunang lah. Sebab ni sebab kau setuju kau cakap kena kahwin aku setuju kita tunang. Kita kan dah tunang. Kita dah tunang. Maksudnya aku tengah cakap dah tunang aku ni. Tunang aku ni. Dia sebut tunang aku. Kau kena tulis kat bio Instagram dengan TikTok kau. My fiancé. Kemana? Kemana? Dia dah simpan. Muka dia memang indah macam tu dah. Cik. Okey, ya. Memang begitu. Cik. Dia macam Benzan. Sambut. Dia memang macam tu. Couple ke? Couple. Tunang. Kita dah tunang. Sorry sikit. Awak bila lagi? Syaitan dah diikat pun perasaan itu masih stay. Jadi saya rasa insyaAllah dengan doakan baik-baik, cukup masa kita cut sikit Dia bahagia.